Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Yo, kissing China, checking out, isu semaza, bite out the bottle, wow. Update logic straight to your screen, Kasim Channel, Paddington, paling clean. Buka mata, buka phone, berita panas, jangan stay alone. Kasim Channel, mula sekarang, 1 minit, terus datang. Isu salah faham antara penyanyi Liza Hanim dan Aming Spring akhirnya menemui titik damai apabila kedua-dua pihak memilih untuk menyelesaikannya secara baik. Perkembangan itu dikongsikan oleh isteri Aming, Sabariah Zakaria, menerusi Instagram petang semalam, sekaligus mengundang reaksi positif dalam kalangan rakan artis dan juga peminat. Menurut Sabariah, kemelut yang berlaku sebelum ini disifatkan sudah selesai selepas Liza sendiri menghubungi mereka bagi memohon maaf. Pada petang Jumaat yang penuh keberkatan ini, salah faham yang berlaku antara Liza dan suami saya sudah pun diselesaikan dengan cara yang baik. Liza juga ada menghubungi kami secara peribadi untuk memohon maaf dan kami sangat menghargai keikhlasan itu, tulisnya. Tambahnya lagi, keadaan kembali tenang selepas penjelasan diberikan dan mereka memilih untuk tidak memanjangkan isu tersebut. Selepas pertemuan dan penjelasan dibuat, semuanya kembali okey bagi saya. Aming hanya mempertahankan diri daripada salah faham yang timbul. Apa saja tanggapan orang lain, biarlah, kami tidak mahu mengulas lebih lanjut kerana tidak mahu perkara ini berpanjangan. Yang penting tiada lagi isu atau dendam antara kami, jelasnya. Sabariah turut menitipkan doa buat Liza dan keluarga agar terus dilimpahi kebahagiaan serta kesejahteraan. Kami mendoakan semoga Liza sekeluarga sentiasa dilindungi, diberikan rezeki yang luas dan kesihatan yang baik. Harapan kami biarlah perkara ini berhenti di sini, katanya lagi. Perkongsian itu nyata mendapat perhatian ramai apabila rakan-rakan artis turut meninggalkan komen positif dan menyokong tindakan matang kedua-dua belah pihak. Pelakon Kamal Adli memuji cara mereka menangani situasi tersebut. Cara korang berbincang memang simple tapi matang. Ini contoh yang baik untuk kami, ikut tulisnya. Pelawak Syuaib pula menyifatkan tindakan saling memaafkan itu sebagai sesuatu yang wajar dicontohi. Selain itu, ramai lagi rakan artis seperti Syura Barom, Liza Abdullah, Imran Al-Jemain, Haiza, Amira Jelawak, Fitri Yahya dan Jihan Musa turut membanjiri ruangan komen dengan ucapan syukur serta tanda sokongan. Tindakan memilih jalan damai tanpa memanjangkan konflik itu dilihat sebagai contoh positif sekaligus meredakan spekulasi yang sebelum ini hangat diperkatakan. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.